A few moments later. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini, Cikgu Yasmin akan mengajar tentang pemakaian harian bagi masyarakat Melayu. Jom sama-sama kita saksikan. Bagi kaum lelaki Melayu, pemakaian harian mereka ialah t-shirt pagoda, kain pelikat berserta dengan capal. Gambar ini merupakan contoh pemakaian harian bagi kaum lelaki Melayu. Pemakaian harian bagi kaum wanita Melayu pula ialah kain batik, baju opah berserta dengan t-shirt biasa. Ini merupakan contoh pemakaian harian bagi kaum wanita Melayu. Namun begitu, pemakaian kain batik tidak sama seperti pemakaian kain pelikat. Wanita Melayu perlu memakai kain batik mengikut status masing-masing. Seperti di dalam gambar, kepala kain perlu dipakai mengikut status. Contohnya, kepala kain di bahagian belakang untuk isteri orang, di bahagian hadapan anak dara, di bahagian kiri balu dan di bahagian kanan wanita bercerai hidup. Cara pemakaian kain batik yang betul perlu diketahui oleh semua kaum wanita Melayu kerana ia melambangkan status masing-masing. Labana al